Allah. Yang api marak. Allahu Akbar. Dia orang dah telefon bomba ke, dah telefon ambulan ke dah ke? Allahu Akbar. Semalam pada 11 hari bulan 10 2025 ada satu kes, kalau yang korang boleh tengok ni, kes kebakaran lah yang melibatkan kemalangan 2 biji kereta. Jadi isu macam ni aku terpanggil untuk memberi sedikit sharing untuk korang semua dekat luar sana. Kita sebagai workshop yang membuat baik pulih pelbagai jenis model kereta dan pelbagai jenis masalah kereta. Dekat sini kita nak explain betapa pentingnya korang kena ada satu benda ni dekat dalam kereta ni. Nak tahu tak apa benda tu? Jom aku tunjuk kat korang. Jadi ini apa? Ini adalah fire extinguisher. Jadi inilah yang sepatutnya kena ada dalam kereta korang. Tapi ini untuk workshop kita. Basically workshop kita pakai yang besar ni lah, yang 9 kg ni. Kalau untuk kereta dia ada satu lagi, dia yang kecil je. Macam dalam gambar ni. Yang ini kita kalau boleh kita nasihatkan untuk semua orang kat dalam Malaysia ni yang pakai kereta, kena ada fire extinguisher ni. Dan bukan kena ada sahaja, kena cek juga tarikh luput dia. Macam mana nak cek tarikh luput dia? Sini saya tunjuk. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok dia punya tarikh luput dekat mana, dekat sini ada tulis. Nampak tak? Tarikh luput dia 10 hari bulan 12 2025. Maksudnya kita punya ni akan expired pada bulan 12 ni lah. Jadi untuk fire extinguisher ni kalau boleh kena ada dalam kereta korang dan pastikan dia belum tamat tarikh luput lagi. Kalau dia dah tamat tarikh luput dia, mungkin akan menjadi masalah lah kalau kita nak padamkan kebakaran. Lagi-lagi macam model kereta Continental macam ni kan. Sebenarnya punca kereta terbakar ni ada banyak. Selain daripada kemalangan yang menyayat hati macam semalam tu kan. Salah satunya macam korang modified korang punya sistem elektronik yang terlampau berlebihan ataupun dengan cara yang tak betul, dia pun akan mengundang pada kebakaran juga. Ada kes juga pada bahagian bateri pun ada spark yang boleh membuatkan kebakaran. Jadi untuk mangsa-mangsa yang terlibat dekat kemalangan tu, kami di Transmatic Automotive mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga mangsa tersebut dan semoga roh mereka dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Kalau ada masalah kereta Continental, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.